Nak bonek ke? Thank you. Right, thank you. Sini. Punya awal sampai. Sekarang baru 7.50. What the fuck? Flight pukul 11. Boarding 10.35. Nasib baik lepas tu nasib baik check in extra hand carry. So yang tarik 8 kilo, yang belakang 6 kilo. Mari kita dengan ayam goreng kan. Wih, jumpa tu. Weh, hari ni tak payah. Diorang cek lagi je weh. Dia tak cek backpack pun. RM90. Hello, I'm back di Korea. Let's go jalan-jalan Seoul. Kita jumpa satu ATV ni. Naik terus pun sama, so kita gerak dengan dia. Besi balik kampung. Hai, thank you. Kat macam biasa benda yang sama. Hari ni tak ada like free stuff. Singkat je. Janghao Jihi. Dia nak top up. Kita beli climate kat this ni. Weh, tak percaya tu weh. Dah sampai Korea weh. Sekarang kat Hongdae tu. Teman member pergi hostel dia dulu. Tak percaya. Aku betul kat muka. Saya dapat kaki bawah. Sebab mungkin lama kan. Hari tu aku masa Januari kan, yang duduk atas semua stay kejap. Like 2-3 hari. Well, I'm staying for a week too, but I got the dog. But it's okay. It's a normal stairs, so not a problem. Sekarang pukul 10 malam. Kita pergi cari makan.